buat dulu dekat tengah-tengah lah. Dekat tengah-tengah ni kita buat garisan A. Ini nak buat garisan macam mana? Macam mana nak buat garisan dia? Kita buat aja lah garisan. Yang dekat pun kita buat saja. Garisan, buat dulu garis. Ini kita tandakan panjang dia nantilah. Untuk kat sini, kita buat dulu garisan macam tu. Okay, pilih tanda dulu. Okay, tuan-tuan nak mula dekat sini. Sini adalah A. Jadi A hujung dia kita buatlah, pindah ukuran lah. Pindah ukuran itu adalah 95 mm ataupun 9.5 cm. Jadi kena biasakan dirilah dengan ukuran mm. Okay, no? Sebab semua ukuran kita sebut dalam mm. So 9.5 mm sebut ukuran, saya tandakan AA. Okey, AA. Okay. Pastikan garis straight dulu, kemudian tanda permulaan A, baru buat ukuran 95 mm. Okay, lepas tu kita akan bahagikan garisan AA ni, A besar, A kecil ni kepada 3 bahagian yang sama besar. Okay, kena buat bawah lah. Okay, garisan condong. Daripada A, kita buatlah satu garisan condong. Kita bahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian lah. 1, 2. Semua bahagian ni pastikan sama besar. 1, 2, 3. Ini 3 sambungkan dengan A. Kemudian kita kena selarikan lah. Mana? Sebutkan ke sini. Kita bagi pada 3 bahagian. Dapat macam tu. Okay, lepas tu apa? Kita tunggu dulu. Jadi ada lagi 2 garisan kan, BB dengan CC, betul? Ada lagi 2. Yang ni kita lukiskan bahagian atas. Kita buat aja. Sebab ini kita nak pindah ukuran je. Jadi tak perlu kita apa? Buat dekat bawah lah. Yang ni kita buat je garisan dekat bahagian atas ni. Garisan contohnya buat macam tu 1. Itu saya buat kat sini. Buatlah bahagian atas ruang kosong tu. Okay, ni saya nak buat BB. Saya labelkan sini B. Jadi BB adalah panjang dia 85 mm. 85 mm. Okay, ukuran 85. Okay, sana kat atas ni 85 mm. BB. Lagi satu adalah CC. CC 75. 75. Buat 75 mm. CC. Okay. Tak payah buat elok-elok pun tak apa. Sebab yang ni kita nak ambil ukuran lagi, no? Ambil ukuran sahaja. Jadi BB dengan CC pun kita bahagi kepada 3 bahagian juga. 1, 2,
3, 1, 2. Dan macam biasa kita teruskan lah. 3, 3. Kemudian selarikan lah ke nombor 1 dan nombor 2. Okay. Jadi nampak macam tu lah. Okay, dapat kat tengah, nampak macam tu. Okay, dah habis dah. Tu. Buat daripada 3-3 garisan macam ni. Boleh? Okay, kemudian kita balik kepada garisan tengah ni, AA ni. Okay, kita letak jarum dekat A kecil. Kita buat bukaan 1/3. Bukaan 1/3 dah. 3 besar tu, kita pusing ke sebelah. Dan pusing ke sebelah kanan. Bila dah pusing tu, kita panjangkan garisan A ni sampai ke belakang sikit. Okay, kena dekat separuh bulatan yang kita buat. Kita panjangkan macam tu. Okay, kita boleh labelkan sini sebagai X. Titik yang baru kita dapat ni. Okay, X. Okay, kita label dia sebagai X. Okay, dah kita buat macam tu. Sekarang kita tengok balik ke atas ni. Okay. Kalau kita tengok balik ke atas ni, kita tengok balik kan. Segitiga ni, segitiga penengah kan. A dah ada. Okay, kita nak dapatkan B dengan C. Okay, dah dapatkan B dengan C. Okay, jadi ni A dekat ujung ni. Ni kita dah buka satu ni, tempat untuk dapat X. Okey, kalau kita tengok tempat persilangan garisan penengah ni adalah pada titik 2/3. Maksudnya 2/3 dekat sini. Dan kita tengok untuk dapatkan C dekat atas, panjang dia adalah 2/3. Untuk dapat B dekat bawah, panjang dia pun 2/3. Jadi yang ni 2/3 apa? 2/3 CC. Yang ni. Ambil ukuran 2/3 CC. Okay, ukuran 2/3 CC. Letak situ. Pindahkan dekat mana? Letak sini. Letak dekat sini. Tandakan dekat atas. Ya, yang atas ni sebab kalau kita tengok sini 2/3 CC. Untuk bahagian bawah 2/3 BB. 2/3 BB bahagian bawah. Dia ambil bahagian B. Letak dekat sini lah. Dekat sini. Kat bawah ni 2/3 BB. Untuk bahagian bawah 2/3 BB. Untuk bahagian atas 2/3 CC. Untuk bahagian atas ni 2/3 CC. Letak dekat sini, tanda dekat atas. Timbul persoalan macam mana nak dapat titik persilangan ni untuk atas. Okay, di atas untuk sebelah kiri ni kita ada tanda 2/3 CC. Jadi tujuan untuk kita tanda dapatkan X ni adalah 2/3 BB. Ambil 2/3 BB.
letak dekat ujung X, tandakan dekat atas. Yang ni adalah 2/3 BB yang dekat X ni. Satu saja kita. Sebab dekat sini tadi dah tanda 2/3 C. C untuk atas, bawah 2/3 BB. Yang ni letak dekat sini tanda 2/3 BB. Jadi kita dah dapat C dekat atas. Jadi untuk dapatkan B dekat bawah, senang saja. C sambungkan dengan A kecil tu. Panjangkan sampai kena garisan dekat bawah. C sambungkan dengan A kecil, panjangkan sampai kena line dekat bawah. Jadi yang ni dapatlah B besar, bucu dia. Disambung ke semua bucu untuk dapatlah segitiga. Kalau sudah habis, tak habis lagi. Kita kena tanda garisan penengah dia. Jadi dari setiap bucu B, garis sini satu, P ke sini. A hak ni lah, A yang ni lah, A ni. A yang ni lah. Okay, jadi B besar, sini B kecil. Sini C besar, sini